Saya Mimi. Saya teringin nak meneroka dunia digital. Tapi saya tak ada laptop. Awak, saya nak main juga boleh? Ish, Dora ni nak tuan main je pun. Kedekut. Ish, susahnya kerja sekolah ni. Kalau ada laptop, senang je nak jawab soalan cikgu bagi. Kawan-kawan semua ada laptop. Rasanya kalau minta dengan ibu boleh belikan tak? Tapi kami bukan keluarga yang senang. Takut nanti permintaan saya akan membebankan ibu. Apa saya nak buat? Buat apa tu, Mi? Kerja sekolah, Bu. Susah lah. Biasalah, nak pandai ni bukan senang. Mi, apa tu? Hah? Mana? Mana? Tu, yang dekat atas tu. Mana, Bu? Tak ada pun, Bu. Tak ada pun. Mana? Apa ni, Bu? Terima kasih, Ibu. Mimi sayang, Ibu. Bismillah. Wah, terusnya dapat hadiah laptop. Bersemangat ni. Yang penting, saya boleh belajar dan mencari maklumat melalui YouTube. Boleh jawab kerja rumah yang cikgu bagi di Google Classroom. Dan yang paling best, cikgu ada ajar saya cara nak gunakan AI secara bijak dan bertanggungjawab. Hari ini, saya nak guna AI untuk cipta lagu istimewa khas untuk ibu lah. Saya boleh minta bantuan Gemini. Best lah, dengan digital semua jadi mudah. Murid-murid, ada tak yang boleh tolong cikgu bantu pasang LCD projector? Cikgu tak reti lah. Saya cikgu, saya boleh tolong cikgu pasangkan LCD projector. Korang kenal tak benda ni? Inilah LCD projector. Cikgu pakai apps apa tu? Oh, ni. Cikgu pakai apps Google Slide. Awak pernah guna tak? Tak pernah. Boleh belajar. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Apa tu? Wah. Hari ni saya bersemangat nak rekod bacaan Nilam dalam Ains. Harap-harap tahun ni saya dapat jadi tokoh Nilam. Betul kata cikgu, dunia digital ni memang tanpa sepadan. Semua di hujung jari.